projek Bello Bites India Berhad. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu Nur Amira, Siti Nur Amalina, Nur Safira, Wan Nur Fatihah dan saya Nur Inas Balqis. Jadi kita akan mulakan perbincangan kita dengan soalan yang pertama. Okey, kita akan ke soalan 1. Bahagian A, sale price per unit of the product. Cara nak kira dia, total sale per total unit sold. Okey. Total sale ni ada 600,000. Unit sold ni ada 30,000. Jadi 600,000 tu kita bahagi dengan 30,000. Jadi RM 20,000. RM20 per unit. Okey, untuk B, total variable cost. Kalau nak kira dia, variable cost per sales commission. Jadi 15% ni kena darab dengan 600,000. Akan jadi 90,000. Jadi nak kira total variable cost ni 300,000 tambah 90,000 jadi 390,000. Okey. Untuk C, nak kira variable cost per unit. Kita akan ambil total variable cost per total unit sold. Jadi RM 390,000 ni kita kena bahagi dengan 30,000 tadi. Jadi RM RM13 per unit. Untuk D ni, total fixed cost. Kita ada fixed COGS 60,000. Lepas tu kita ada fixed advertising 15,000. Rental ada 12,000 dengan administrative salary ada 30,000. Insurans ada 9,000. Jadi kita kena tambah semua ni. Jadi RM 126,000. Nak tanya. Kalau tak ada, kita pergi ke soalan seterusnya je lah. Untuk soalan seterusnya, contribution margin per unit. Untuk cari contribution margin per unit ni, kita kena tolak selling price per unit, tolak variable cost per unit. Jadi dapatlah hasil dia RM7 per unit. Nak cari contribution margin ratio pula, kena ambil contribution margin per unit bahagi dengan selling price. Jadi kat sini bila dah tambah, dah darab semua, dapatlah 35%. Seterusnya nak cari break-even point dalam unit. Untuk cari break-even point ni, kita kena ambil total fixed cost bahagi dengan contribution margin per unit. Jadi RM 126,000 bahagi RM 7. Jadi dapatlah hasil dia 18,000 unit. Seterusnya break-even point dalam amount. Untuk cari break-even point dalam amount ni, kena darab break-even point per unit darab selling price per unit. Jadi ambillah 18,000 ni. 18,000 unit ni darab dengan selling price per unit RM20 ni. Lepas tu dapatlah hasil dia 360,000. Korang faham tak? Faham. Ada soalan? Tak ada. Boleh? Boleh teruskan dengan soalan yang lain. Okey, seterusnya saya akan terangkan soalan kedua, iaitu menentukan bilangan unit yang perlu dijual oleh syarikat untuk mencapai peningkatan keuntungan sebanyak 50% daripada tahap keuntungan tahun 2025. Okey, first keuntungan bersih syarikat pada tahun
2025 ialah sebanyak RM84,000. So, untuk mencapai peningkatan keuntungan sebanyak RM50,000, jumlah peningkatan yang diperlukan ialah RM42,000, iaitu 50% daripada RM84,000. Oleh itu, target profit bagi tahun 2026 adalah sebanyak RM126,000 hasil daripada penambahan keuntungan asal dan peningkatan tersebut. Bagi untuk tentukan bilangan unit jualan, saya guna unit jualan bersamaan kos tetap tambah sasaran keuntungan bahagi margin sumbangan seunit. Kos tetap syarikat ialah sebanyak RM126,000. Harga jualan seunit produk ialah RM20, manakala kos berubah seunit ialah RM13. Maka margin sumbangan seunit ialah RM7, iaitu RM20 ditolak RM13. Jumlah kos tetap dan sasaran keuntungan adalah sebanyak RM252,000. Lepas tu dibahagi dengan RM7, dapatlah unit bersamaan 36,000 unit. Oleh itu, syarikat Belobite perlu jual kurangnya 36,000 unit untuk mencapai peningkatan sebanyak 50% berbanding tahun 2025. Korang faham tak? Faham. Tak ada salah. Sasaran keuntungan tu kita kena tambahkan kos tetap dalam pengiraan. Sebabnya kos tetap mesti ditakut sebelum syarikat boleh buat untung. So, untuk capai sasaran ni, sasaran untung, jualan perlu cukup, bukan sahaja untuk tutup kos tetap, tetapi untuk hasilkan lebihan sebagai keuntungan. Tak salah dah. Seterusnya, strategi atau tindakan yang boleh dilaksanakan oleh syarikat untuk mencapai sasaran. Pertama ialah increase sale volume. Syarikat perlu melancarkan kempen pemasaran untuk menarik pelanggan baru, dan syarikat juga perlu menawarkan promosi jualan atau meningkatkan kualiti produk. Strategi yang seterusnya ialah control cost. Syarikat perlu kurangkan kos tetap dengan mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Syarikat juga perlu membuat rundingan tawaran yang lebih baik dengan pembekal untuk mengurangkan kos berubah. Strategi yang terakhir ialah improve the attractive of the product. Syarikat perlu jadikan produk lebih menarik kepada pelanggan. Syarikat juga perlu wajarkan harga yang lebih tinggi atau tingkatkan permintaan produk. Setuju tak? Ada apa strategi lagi? Increase sale volume. Ada lagi? Sebab kita boleh meningkatkan jualan syarikat tu. Lepas tu mendapat keuntungan lah. Faham? Okey, terima kasih. Okay, jadi kita akan teruskan perbincangan ni dengan soalan yang kedua. Soalan ni kita kena bandingkan antara dua alternatif, sama ada syarikat perlu luluskan permintaan ejen jualan untuk naikkan komisen kepada 20% atau gantikan ejen jualan ni dengan pekerja jualan dalaman. Kita ada dua option, iaitu option pertama sales agent dan option kedua in-house sales staff. Okey, kalau syarikat luluskan permintaan ejen jualan ni, kalau komisen diorang akan meningkat daripada 15% kepada 20% daripada jualan.
Okey, berdasarkan jumlah jualan iaitu sebanyak 600,000, jumlah komisen yang perlu dibayar adalah sebanyak 120,000. Okey, kalau in-house saya tak tahu pula. Kalau syarikat gantikan jualan ni dengan kaki tangan jualan dalaman, syarikat perlu menggajikan 6 orang pekerja dengan gaji tetap iaitu sebanyak 500 untuk setiap pekerja. Jadi, jumlah kos gaji tahunan ni akan jadi 36,000 dan tambah dengan komisen yang sebanyak 500% ni akan bersamaan dengan RM30,000. Jadi, jumlah kos jualan bagi option ni ialah sebanyak 66,000 yang lebih rendah berbanding dengan option pertama iaitu sales agent tadi. Okey, slide ni kita boleh nampak yang saya ada buat jadual pembandingan antara sales agent dengan in-house staff. Kalau sales agent ni kita boleh nampak total selling cost dia adalah sebanyak 120,000 kan, dan in-house staff adalah sebanyak 66,000. Jadi effect on profit tu kalau kita guna sales agent ni kita punya profit akan decrease, manakala in-house staff ni pula dia akan increase. Jadi berdasarkan analisis cost dan kesan daripada tu saya bercadang untuk syarikat lebih memilih untuk menggajikan kaki tangan dalaman yang kerana sebab kos dia akan lebih efektif dan serta dia dapat beri kawalan yang lebih baik terhadap operasi jualan dalam jangka masa panjang. Bagi korang setuju tak dengan pilihan saya? Korang ada soalan tak ataupun pendapat lain? Setuju. Tapi nak tanya, apa kalau kos jualan sangat penting untuk buat keputusan antara sales agent dengan in-house staff? Okey, kos jualan ni penting sebab dia beri kesan kepada keuntungan syarikat. Walaupun jualan sama, tapi kalau kos jualan tinggi, keuntungan akan jadi lebih rendah. Lepas tu, kalau jadi dalam kes ni, kita fokus untuk cari pilihan yang lebih kurangkan kos tanpa jejaskan jualan, which is in-house staff lah yang lebih efektifnya. Faham tak? Ada soalan lagi? Faham. Saya nak tanya boleh tak? Boleh. Keputusan guna in-house staff ni sesuai tak untuk long term? Okey, untuk bagi saya keputusan guna in-house staff ni sesuai sebab kos dia lebih terkawal dan syarikat boleh bina pasukan jualan sendiri. Walaupun kos gaji diorang tetap iaitu sebanyak 500, struktur kos ni akan lebih stabil berbanding komisen tinggi kepada ejen. Okay. Faham. Kalau dah tak ada apa-apa soalan, semua dah faham, kita sudahi perbincangan ini. Okay, terima kasih.